Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alimu alimni min ilmika ma tarda bihi anni wa la tu'akhidhni bima ta'lamu minni ya halimu khaliqni bi khuluqin ilmi wa haqiqni bi haqa'iqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Baik, kita hubung pengajian kitab Fiqh Muwafiq dan Masbuk muka 48. Cara 48 baris atas sekali. Mazhab Hanafi dan Maliki telah menjalani oleh keduanya kepada tidak boleh memutuskan amalan nafilah yang sedang diperbuat akan dia, kerana bahawasanya jadilah ia wajib dengan semata-mata masuk seorang pada mengerjakannya. Apa? Budak. Tetapi adalah mazhab Hanafi telah berpendapat ia dengan bahawasanya jika membatal dan memutus ia akan dia dengan uzur, nascaya wajib atasnya oleh i'adah dan qada. Tetapi adalah memutuskannya ini tidak dosa atasnya. Dan jika membatal dan memutus ia akan dia dengan tidak uzur, nascaya wajib atasnya oleh i'adah dan qadanya. Tetapi memutuskannya ini dosa atasnya. Bersalahan mazhab Maliki, maka telah berpendapat ia dengan bahawasanya jika membatal dan memutus ia akan dia dengan tidak uzur, nascaya wajib atasnya oleh i'adah dan qada. Dan jika datang atasnya oleh barang yang membinasa ia akan dia, atau membatal dan memutus ia akan dia dengan uzur, nascaya tidak wajib atasnya oleh i'adah dan qada itu. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita bersyukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kita bernafas untuk kita boleh melakukan amal ibadah ke dia. Dengan kekuatan, dengan geng yang kita ada, kita tak boleh melakukan buat baik kepada dia. Tetapi dengan sebab dia taufik hidayah, kita boleh buat amal ibadah kepada Allah. Maka kita sedar tidak, kita berada sekarang ni ialah tepat ni bulan Muharram. Tepat ni dah kita. Ni 7 8 9 puasa. Puasa Tasu'at. 10 puasa 10 bulan Muharram dan 11 puasa bulan Muharram. Ingat tu. Ni sekarang dah ni. Tengok dalam patitin. Tepat ni bulan Muharram. Makna kata ni 7 8 9 10 11. Afdal bulan Muharram kita puasa tepat 10 bulan Muharram. Ingat mula. Kita sunat puasa bulan Muharram iaitulah tepat 10. Maka Rasulullah kata, "Mung puasalah, jangan serupa dengan orang Yahudi." Maka mung kena puasa satu hari lagi iaitu hari yang 9. Puasa hari yang 9 satu,
Puasa hari yang 10 pula dan puasa hari yang 11. Hak ni hak paling comel sekali. 3 hari direct. Kalau mu tak kuasa nak puasa tepat sebelah, puasa hari yang 9, hari yang 10. Tak kuasa puasa hari yang 9, ambil hari yang 10, tak apa dah. Ambil hak mana so daripada bulan Muharram. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, amalan yang paling mulia, puasa yang paling mulia yang selepas daripada puasa Ramadan, iaitulah puasa dalam Muharram. Puasa Ramadan, puasa yang paling lebih dah, kerana puasa bulan Ramadan, kerana puasa hak wajib. Kemudian puasa hak lebih kena sikit daripada bulan Ramadan, ialah puasa dalam bulan Muharram. Dia kata amu sekat hidup mari tak biasa puasa lagi. Itulah setahun kali ya perkakah lagu ni ya. Tak puasa tahun ni, tahun depan belum tentu kita hidup lagi. Ini nak ayat kata amalan-amalan yang nak melengkapkan kita jadi manusia yang baik. Oleh kerana kita masuk tahun baru dah, segala-gala semua jadi baru berlaku. Masuk tahun baru dah, semua perbuatan kita, perkataan kita kok, niat kita kok, perangai kita kok jadi comel, jadi baru berlaku. Hak mana kalau kuih perangai kita hak dulu, lagu mana hak tak comel kita buai lah berlakunya. Masuk tahun baru kita bukan sekat kita teruk tahun baru dak, teruk sekali perangai hak tak baik tu. Jadi kalau kita duduk 10 lagi, katanya ulama, barang siapa yang hari ni dengan kemarin lebih hari ni daripada kemarin. Kalau kita nak kata hak lainnya, kalaulah tahun ni dengan tahun hak lepas mari, tahun ni lebih comel daripada tahun hak kemarin, maka orang ni adalah orang yang bertuah dan orang yang beruntung. Makna itulah orang panggil hidup dia meningkatkan kebaikan. Tahun dulu dia malah ngaji, tahun dulu dia malah semaya be, tahun dulu dia malah ngaji agama. Kalau hak tahun lepas mari, dia mudah balah dengan orang, dia mudah berdening dengan orang, dia mudah marah ke orang, dia mudah benci ke orang. Kalau hak tahun lepas, maka tahun ni dia kasih kepada orang, dia sayang kepada orang, dia tak ada nak benci kepada orang. Kalau tahun hak lepas dia bakhil, tahun ni dah dia pemurah dah. Kalau hak tahun lepas mari dia malahnya mari masjid, maka tahun ni jadi rajin dah mari masjid. Dulu ga wahib kecek hak orang, dulu ga wahai pelaga orang, wahai fitnah orang, tapi tahun ni tak ada dah kecek hak puji kok orang ya. Ubah perang kita jadi baik, jadi molek. Lebih lagi pula hati kita, hati hak tak molek dulu, wahai tak puas hati dengan orang, tahun ni dah tak sira buat tak puas hati. Kerana tak puas hati kepada orang, kita lah juga orang panggil menjadikan kita ni mangsa. Jadi kita duduk tak senang dengan sahabat kita tak puas hati kepada orang. Maka segala-gala tu adalah perkara yang kita menjadikan manusia yang baik, jadi orang yang baik tahun ni, walaupun tahun lepas mari kita tak baik. Itulah katanya ulama, orang yang bertuah ialah tahun ni lebih baik daripada tahun lepas mari dah. Dan katanya ulama lagi, mana kalau orang ni pula tahun lepas mari dengan tahun ni supaya kalau tahun hak dulu wak tak puas hati dengan orang, tahun ni pula gitu juga. Tahun dulu malah buat ibadat, tahun dulu wahai tak kena ke orang, tahun dulu kita benci kepada orang, tahun lepas mari kita tak wahai mengaji agama, tahun ni serupa juga. Tak ada menyekat gapo pun. Maka orang ni adalah orang yang rugi. Rugi. Banyak ke rugi? Tak rugi. Manakala bila tak rugi, maka jangankanlah kita tahun ni supaya dengan tahun lepas. Dan katanya ulama yang ketiga golongan manusia, tahun ni lebih teruk, lebih buruk daripada tahun lepas mari dah. Tahun dulu ada juga mengaji agama. Tahun dulu ada juga bantu agama tu, tolong agama tu. Tahun ni tak jadi dah. Kolmuh amalan, kolmuh ibadat, kolmuh semaya berkolmuh mengaji agama kau kurang daripada tahun lepas. Maka ulama kata orang ni adalah orang yang celaka kan. Celaka. Kerana umur kita semakin tua, semakin banyak, menunjuk kata kita kau tua dah. Kau dekat dengan lubang kubur, tiba-tiba amalan kita kau kurang. Tak ada pasal. Bukan setakat rugi, jadi orang yang celaka. Wal'iyazabillah.
Maka itu semua tu daripada bagi hak Tuhan menentu sedia kala dah. Bagi orang hak Tuhan sayang, bagi orang hak Tuhan kasih, maka Tuhan gunakan dia untuk ibadat ke Tuhan. Allah Ta'ala akan capuk dalam lubuk hati dia, we rajin buat ibadat ke Tuhan. Yang orang hak Tuhan sayang. Orang hak Tuhan sayang, orang hak Tuhan kasih, ialah orang yang Allah Ta'ala capuk ke dalam hati hamba dia untuk mai rasa takut kepada Allah, rajin buat ibadat dan jauh daripada perkara hak Tuhan lari. Maka juga bila kita mengaji pun salah satu daripada ibadat hak Tuhan suruh. Maka tanyakan hati kita masing-masing, setara mana dah agama Tuhan hak aku faham. Hak aku faham setara mana agama Tuhan. Kalau tak faham lagi, jangan berhenti, jangan kitanya beradu untuk mengaji agama Tuhan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntut ilmu agama ni ambil daripada munduk dalam nu lagi. Siapa kepada munduk dalam lubang kubur tu mengaji agama. Mengaji agama. Maka ya royaknya pada ni, pada kita nak mengaji ni bab semaya. Ingat tak hak dulu kita mengaji dalam mazhab Imam Syafi'i, kita nak batal amalan sunat boleh tak? Siapa dia ingat? Sudah kita kata pun sudah kita kecek belakang dah, sudah bahas, sudah mengaji belakang dah. Nak tengok malam ni sudah lupa dak lagi. Mazhab Imam Syafi'i, kalau kita semaya sunat boleh tak kita batal? Boleh tak? Boleh. Semaya sunat ke, puasa sunat ke, boleh kita batal dan memutuskan dia. Wajib kena qada tak? Lepas tu kalau semaya hak fardu boleh batal tak? Tak boleh. Ada tak tempat hak boleh? Ada. Bila? Kalau orang tua kita, ayah atau ibu kita panggil kita semaya hak wajib, tiba-tiba ibu atau ayah kita panggil kita, maka hak ni tu ambil dua pendapat. Ada katanya wajib mu kena batas semaya, jawab panggil ibu bapa mu. Kata pendapat selagi hari kita batal, kerana bila kita masuk semaya fardu tak boleh nak batal dah. Dua pendapat. Ada tak semaya hak wajib lagi pula boleh batal? Ada. Mana? Kita tengok membahayakan kepada manusia. Kalau kita tanya kata ada tak perkara hak semaya wajib dan wajib kita nak batal dia? Ada. Kita nampak benda bahaya yang nak berlaku kepada manusia. Contoh minggu kemarin, orang tua jalan nak jatuh lagu, orang mata buta jalan nak jatuh sungai ke, jalan nak masuk dalam api ke, atau nampak budak jalan nak ditah tembok ke, kita dah semaya zuhur, maka wajib kena batas semaya, pergi tolong orang tu. Yang ketiga, hak mengaji mari dah, hak mengaji mari belakang dah ni. Yang ketiga, kita semaya hak fardu, semaya hak wajib 5 waktu, tiba-tiba ada orang kafir suruh kita mari ajar mengucap 2 kalimah syahadah. Ingat tak? Kita dah semaya hak fardu, dah semaya hak wajib, tiba-tiba ada orang mari, orang syirik, orang kafir suruh kita ajar mengucap 2 kalimah syahadah. Hak ni wajib kita batal tak semaya? Tafsir. Kalau kita ni hati kita bimbing, hati kita rusing, kalau aku tak berhenti semaya, tak hajar dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka boleh jadi dia luput dan lucuk dia masuk agama Islam. Maka bila hati robah lagu tu, wajib atas kita kena batalkan semaya, ajar orang tu mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi kalau kita semaya fardu, tiba-tiba ada yang kafir kata minta ajar ke dia 2 kalimah syahadah, dalam hati kita kata tak apa, aku tak ajar pun dia akan masuk Islam juga, kerana ramai lagi tu imam, tu guru ada lagi tapi hak tak semaya, boleh dia masuk agama tu tak apa, maka orang ni wajib dia kena semaya sempurna, tak boleh dia membatalkan semaya. Ada dua masalah. Hak tu hak mazhab Imam Syafi'i. Mari malam ni pula dia kata mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Siapa dia mazhab Hanafi kan? Wasal khata letih ni. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Kalau kita tanya Abu Hanifah ni mazhab yang keberapa? Ni cara mengaji tarikah. Mazhab Hanafi ni mazhab yang keberapa?
Yang pertama. Mazhab Hanafi mazhab yang pertama. Imam Abu Hanifah. Nama apa Abu Hanifah? Tahu deh. Nama apa? Tak kenal mana, kenal mazhab Hanafi gitu ya. Abu Hanifah nama dia ingat molek. Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit nama Abu Hanifah. Nu'man bukan Luqman. Nu'man bin Sabit nama dia. Inilah mazhab yang pertama. Dan Maliki. Mazhab Malik. Imam Malik nama apa? Imam Malik nama Malik bin Anas. Ingat nama kakak lagu ni beruntung lah kitanya. Malam ni aku tak reti pun masalah mengaji. Aku ingat nama Abu Hanifah yang Nu'man bin Sabit. Lucu dah nasib kita hari ni. Kenal nama Imam Malik. Imam Malik bin Anas nama dia ni. Imam Malik mazhab yang keberapa? Yang kedua. Abu Hanifah dengan Imam Malik, hak mana tok guru bagi Imam Syafi'i? Nanya pula. Imam Malik tok guru bagi Imam Syafi'i. Abu Hanifah ia kena dengan Imam Syafi'i, tak kena mengena. Anak murid tok guru tak juga. Kerana Abu Hanifah dia mati. Tu tahun hak dia mati. Tanah molek. Abu Hanifah dia mati pada tahun 150 Hijrah. Nabi kita mati atau Nabi kita pindah pergi di Madinah heret lagi setahun 2 tahun sampai kepada 150 tahun, maka mati Abu Hanifah. Tahun dia mati. Tahun Abu Hanifah mati itulah juga tahun Imam Syafi'i lahir mari atas dunia. 150 tahun juga. Ingat molek tu. Tahun Imam Abu Hanifah mati, tahun tu lah juga Imam Syafi'i lahir mari atas muka bumi. Walaupun Imam Syafi'i tak ada mengaji dengan Abu Hanifah, tetapi Imam Syafi'i dia mengaji dengan anak murid Abu Hanifah. Ramai orang tangan kanan Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengaji. Dan juga Imam Malik, Imam Syafi'i dia mengaji. Nak banyak kata kehebatan Imam Syafi'i, ilmu Abu Hanifah pun dia ada, ilmu Imam Malik pun dia ada, Imam Syafi'i. Syukur dah kita dengan sahabat kita bermazhab Imam Syafi'i ni. Dan Imam Syafi'i juga dia belajar, dia mengaji dengan Imam Malik ketika budak lagi. Imam Syafi'i umur 9 tahun. 9 tahun ni baru berjalan dah. Tak? 9 tahun baru panas kecil. Ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i duduk dalam perut mak dia 2 tahun. Mak dia baru lahir ke dia. Wali anak kita 9 bulan ya. Okay. 9 bulan ya. Imam Syafi'i duduk dalam kandangnya perut ibu dia nya 2 tahun. Tubik mari besar Imam Syafi'i. 2 tahun. Umur 9 tahun mak dia hatta lagi. Dia lahir mari dengan tak ada pok. Imam Syafi'i. Dia tubik mari tak boleh tengok muka pok dia kerana Imam Syafi'i anak yatim serupa dengan Rasulullah. Ada ibu ni lah dia hatta Imam Syafi'i mengaji Quran. Siapa umur tahun 7 tahun Imam Syafi'i khatam Quran, dah hafal ingat dah Quran. Siapa Imam Syafi'i tu ngaji di kota Mekah, kerana Imam Syafi'i mengaji di mana? Dia beranak mana? Di Palestin. Imam Syafi'i orang Palestin di Gaza. Mak dia cari ibu cari tok guru ajar agama kepada anak dia. Anak dia kecil lagi. Cari tok guru hak mana boleh ajar agama, ajarlah kepada anak dia. Tengok seorang ibu pengerban dia. Tak ada pun kata kesia ke anak pok, tak ada duit piti, tak ada susah payah berjalan kaki cari tok guru mengaji agama, dak. Duk melewa cari tok guru para alim ulama suruh ajar agama kepada anak dia. Cek lagi Imam Syafi'i. Belajar mengaji Imam Syafi'i siapa umur 7 tahun. Sehingga tak ada lah tok guru nak ajar di masa tu tepat tu. Maka dia berkata mungkinlah hatta nak mengaji di Mekah. Orang royak kepada ibu bagi Imam Syafi'i. Ada ulama-ulama ramai lagi di Mekah. Ibu Imam Syafi'i, maklumlah kita Nabi kita Isra' Mi'raj ke, duk Mekah pergi Palestin, ulama katanya lebih kurang 40 hari 40 malam. Kalau nak utuh.
duk Mekah pergi Palestin. Ibu bagi Imam Syafi'i berjalan kaki, bawa anak kecil Imam Syafi'i berjalan kaki pergi untuk nak bagi anak yang mengaji di Mekah. Sebulan lebih berjalan kaki. Kaya kau dah, tak ada pitih pun. Tapi nak bagi anak dia tu faham agama tu. Jalan. Jalan kaki. Siapa di Mekah, ibu yang katakan kepada Imam Syafi'i, wahai anakku, aku tinggalmu mari untuk belajar mengaji agama Islam. Sekiranya kalau mu mengaji muta'allim, jangan klik. Allahu Rabbi. Seorang ibu atas anak mengaji agama, tak ketiga apa lagi, umur 7 tahun 8 tahun je barunya. Lepas tu tinggal apa, tak tinggal duit pula atas tu. Mu saya ambil dah mengaji agama, saya ambil dah lagu mana untuk muta'allim. Ta'allim jangan klik. Tengok tu. Oh, kalau ibu kita lah ni kan, ngaji apa, duit-duit tak ada. Tu. Dah. Sistem cara-cara ponok, cara hak mengaji pengajian hak dulu ponok ni. Balah mana ulama dia mengaji dulu, ponok hak lah ni lagu tu. Hatta nak mengaji ponok tak ada duit tak apa. Tak sebayar gapi ya, tak sebayar api tak apa, kerak goyah. Nak diri cari makan diri, ponok. Lagu tu lah ulama-ulama dulu. Imam Syafi'i tak ada makan ni pun, duduk ngaji Mekah. Imam Syafi'i duduk ngaji Mekah, siapa kepada semua ulama-ulama Mekah, akui belakang, aku tak tahu nak ajar apa ke Imam Syafi'i. Seolah kata Imam Syafi'i dia pergi Mekah mengaji, dia seduk habis ilmu-ilmu di kota Mekah. Habis guru. Bila habis guru, maka ada orang kata, hey, kalau mu nak mengaji, ada seorang ulama yang hebat lagi. Ada lagi ulama yang hebat lagi. Di mana Madinah tu? Tengok tu orang dulu mengaji tu. Gila kalau nak mengaji lagi pergi Mekah. Duduk Mekah masa tu. Ada seorang ulama yang hebat duduk di Madinah. Mekah dengan Madinah ni berapa kilo je? Siapa dia seorang Mekah berapa kilo je? Mekah dengan Madinah. Berjalan kaki pula nak pergi ngaji di Madinah. Ulama yang hebat di Madinah siapa dia? Imam Malik. Imam Malik nak masuk mengaji. Mana Imam Syafi'i nak masuk mengaji dengan ulama hak nama Imam Malik sana. Pergi rumah tu guru Imam Malik, nak masuk rumah tak boleh, ada bodyguard jaga depan. Anak murid jaga depan rumah tu guru. Anak murid itu dia tanya kata, budak nak mai buat gapo? Nak mai ngaji dengan Imam Malik. Tak apa, dia masuk ayat ke Imam Malik. Tu ada orang nak semak ngaji. Tu. Berarti Imam Malik kata tak apa, biar ngapa kita akui, ingat dulu. Kita Imam Malik terbatu. Kita Imam Malik. Suruh siapa dia nak mengaji dengan aku, kena ngapa kita akui ingat dulu. Pas Imam Syafi'i orang tak ada pitih. Tak ada pitih nak beli kitab. Pasal Imam Syafi'i dia pergi pinjam hak kawin guru dia dulu. Dia pinjam kata setengah ceritanya Imam Syafi'i baca kitab terbatu 40 hari atau siapa kepada 7 minggu. Ingat belakang kitab tu. Hatta kepada kawin guru dia. Kawin guru dia kata apa sebetulnya malah dah kau lagu mana? Imam Syafi'i kata dak, sudah duduk depan aku belakang dah. Imam Syafi'i masa bila mengaji, boleh masuk mengaji lah dengan Imam Malik je. Bila Imam Malik baca kitab, pakat anak murid beribu-ribu pakat mengaji depan Imam Malik. Semua anak murid Imam Malik ada kitab, ada kalam belakang. Imam Syafi'i tak ada kalam. Tapi nak kata adabnya Imam Syafi'i nak mengaji dengan guru, kena tulis juga. Tengok tu, tawaduk Imam Syafi'i kena tulis juga. Walaupun tak adanya kalam, tak ada buk, nak beli sepengai ramai-ramai tak ada duit pitih, tak ada. Lepas tu, ambil lah air liur lesek dia hari, tulis di tapak tangan Imam Malik tu guru dia kata, dalam hati, budak ni mengaji tak ada adab sungguh. Duk mak air liur. Sudah mengajar apa siap, panggil Imam Syafi'i mari. Imam Malik nasihat lah, bapa mengaji saat ni duk mak air liur lagu tu. Oh, Imam Syafi'i kata, wahai guru, dia nak beli buk, nak beli kalis, pengai ramai-ramai, tak ada duit. Lepas tu dia tulis juga, kerana dia tanah apa hak tu guru ayat saat ni. Imam Malik kata, ya sedap dia. Mu tanah dengan air dia, gapo nama hak melekatnya. Hak mu tanah gapo nama dengan air dia. Cuba membaca hak aku mengajar sana.
Imam Syafi'i kata semua kitab hak tulis sudah duduk dalam kepala dia belakang dah. Tu. Mengaji dengan Imam Malik tak berapa lama Imam Malik kata gilah mun jadi mufti gi buka ponok musmul. Gi buka ponok boleh dah. Imam Syafi'i umur 10 tahun. 10 tahun. Quran sudah ingat dah. Imam Syafi'i dapat jadi mufti umur 10 tahun. Nak ayat apa sini? Nak royak kata walau jauh setara mana pun bila sebut kata mengaji agama Tuhan sanggup pergi. Duduk di Palestin pergi Mekah perak mengaji agama. Pasal itulah Nabi kata utulubul ilmi walau bisin. Nabi kata belajar carilah ilmu agama walaupun negeri Cina. Jauh. Kita kalau sebut kata mengaji agama di hari ni sejak kata. Tak kena buat motor, berjalan kaki tak perlu. Mari tempat dia mengajar. Taknya mari juga. Bah kita kata nak hijrah, nak berubah. Apa dia lah gitu. Tak ada berubah, duduk seperti ulur gitu. Siapa tak mari nak ngaji wasa malas duduk. Tu ya. Mana kata agama Tuhan ni duduk lama berapa dalam perut pedang kita. Allah dan Rasul ni kalau tanya hati kita sungguh, yang duduk yang kuat apa? Hal ni jawab pada diri kita lah masing-masingnya. Kadang-kadang kita jawab boleh, ada kala kita tak boleh nak jawab, tapi kita masih tahu dalam hati kita setara mana dengan agama Tuhan. Tapi bila kita mati esok, tentu kita kena jawab juga. Pasal bila kita mati, waris kahwin kelik 3 yakoh, marilah dah. Fa iza ja'akal malakanin muwakkalani bika wa bi amsalik. Bila datang, bila sudah perginya oleh saudara kamu, kahwin-kamu, waris-warismu kelik belaka, maka datanglah kepadamu oleh 2 orang malaikat. Atas dunia tak apa lagi, sinyo lagi. Tapi bila mati esok, 2 orang malaikat mari cari datang kita. Dia tanya kan, ma rabbuka? Gapo Tuhanmu? Kata setengah riwayat, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Gapo Tuhanmu? Apa Tuhanmu? Kita nak jawab kan? Atas dunia kita boleh jawab belakang orang semaya ko, dia tak semaya ko, mak repik ko, tak kira hak akak tayar ko, mengisak dadah ko, tentu boleh jawab kata Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi bila mati esok bukan jawab dengan mulut, jawab dengan amalan ibadat, dengan amalan hati kita. Kalau kita nak jawab Allah Rabbi, tentu hidup kita atas dunia Allah Ta'ala kita kena buat kerja dengan dia, kena muamalah dengan Tuhan, kena meniaga dengan Tuhan, kena taat Tuhan, kena jadi hamba Tuhan, baru boleh jawab lepas ada mati Allah Rabbi. Tapi kalau mati esok mu nak jawab Allah Rabbi tak boleh. Kalau mu hidup atas dunia, ialah dunia utama dalam perut pedangmu, manusia utama, pangkat utama, harta duit bitih utama, mu tak kira boleh jawab Allah Rabbi. Malaikat kita tanya pula waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Nak jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak jawab lagu mana? Kalau hidup atas dunia tak ada pun sunnah Rasulullah dalam perut pedang kita. Tikah laku perangai akhlak cara Rasulullah lagu mana? Hak mana Nabi kita suruh, hak mana Nabi kita layak, kita langgar belaka, tak buat apa hak Nabi kita suruh. Nak jawab waman nabiyuka tak boleh, kerana mu tak turut pun ajaran cara hidup Rasulullah. Malaikat ditanya pula wama ikhwanuka, dan siapakah saudaramu? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Al muslimuna ikhwani, semua saudaraku ialah orang Islam. Mu nak jawab saudaramu semua Islam tak boleh, kerana mu di atas dunia mu balah dengan orang. Orang tu mu balah, orang ni mu balah, orang ni mu benci, orang ni mu suka buruk, orang ni mu tengah, orang ni lagu tu, orang ni lagu ni, buka dedah ke aib orang. Nak jawab Allah, nak jawab al-muslimuna ikhwani tak boleh kalau mu tu benci sama-sama saudaramu. Wa ma qiblatuka, gapo kah kiblatmu? Nak jawab Ka'batul kiblati, nak jawab Kaabah itu kiblatmu. Mudah mu atas dunia dulu pun tak semaya be kali. Tak semaya be kali hidup atas dunia dulu. Wa ma imamuka, dan apakah imam hakmu turut atas dunia? Nak jawab Al-Quran imami, nak jawab Quran itulah imam aku tak boleh, kerana mu hidup atas dunia mu tak baca Quran pun.
Quran mu tak pandai baca. Dan bila orang baca ayat Quran mu tak sedengar. Hak mana hukum hakim Quran ayat lagu mana? Tak sedengar. Sebab itulah kita muhasabah pada tahun ni. Aku duduk lama mana lagi atas dunia, tak tahulah. Kalau kita bila bagi hak kita nak tinggal tu banyak dah. Kita buat rumah lah kau dah buat kita ni. Rumah untuk anak bini kita duduk, kita buat dah. Motor kita tinggal dah kat anak bini kita. Kereta kita ada dah bagi kat anak bini kita. Duit simpanan kita ada dah bagi kat anak bini. Tak kena bila lah hak tu nya. Bila bagi hak kita nak bawa pergi tu gapo. Okey. Hak tu bagi hak nak tinggal, bagi hak nak bawa tu. Contoh, kalau kita lah kita ni, kita naik motor nak mari mengajar ke, tiba-tiba minyak motor habis. Kita naik motor minyak motor habis. Lepas tu dia mau kata lagu mana ustaz? Minyak motor habis. Lepas tu dia tu pun tak apa lah, mari duit tak? Dia tak tolong beli minyak duit. Kita kata duit tak ada. Tapi rumah kita besar. Duit dalam bank kita banyak. Kakak mah sekop berat, 2 kop berat, 3 kop berat banyak dengan bini kita. Kereta kita 2 buah rumah kita. Bila kebun kita banyak, tanah itu kita banyak, hak jang nak nolong kita kata dah ustaz nak duit pun minyak motor ni. Dah bila apa lagu tu ya? Okey. Kita kata tak ada. Ambil duit dia mau dulu. Dia kata kahwin pun nak minyak juga duit. Lepas tu cari pergi mari boleh duit minyak gapo siap dia pergi jumpa kahwin ku dia. Dia kata ustaz tu bodohnya okey cik. Nak buh minyak motor je tu. Duk bila habis harta dia banyak, kakah mah dia banyak. Sebab tu kita tak kena bila hak kita duduk cedek sipir. Hak tu bagi hak kita nak tinggal. Hak kita nak sepil nak pergi mana-mana tu. Kena biada. Lebih lagi pula kita nak pergi di akhirat esok. Gapo sepil kita? Gapo bekalan kita? Tak ada bekalan gapo pun kita. Buat orang panggil hidup atas dunia menuhkan masa kita untuk kita buat ibadat ke Tuhan. Takut orang kata kita tak jauh. Tu je. Kita menuhkan masa kita atas dunia, kita buat amal ibadat kita semaya, mari mengaji, mari masjid apa. Takut orang kata kita tak jauh. Pas mana? Kalau dulu kita tak ikhlas, lah ni pun tak ikhlas juga. Sebab itulah ulama tasawuf mengatakan kita hidup atas dunia, Allah Ta'ala panggil ke umur kita ni berapa? Tuhan lebih tahu kata kita ni buat amal ibadat tak ikhlas lagi. Buat amal ibadat kita banyak lagi nak menunjuk ke orang. Banyak lagi sombong kita, banyak lagi dosa kita, banyak lagi benda hak tak molek kita. Sebab tu Tuhan tak mati kita lagi. Tuhan peluang kita dah ni. Nak taubat ke, nak insaf diri ke, nak muhasabah ke diri, learning. Learning. Bila mati tak ada dah lah. Kemudian kita katanya mazhab Hanafi dan Maliki. Bila sebut Hanafi dan Maliki, semua dalam orang panggil Islam ni pecah ke bab fiqh tu 4 mazhab. Hak sebenar pun mazhab sebenar ada sampai kepada 10 mazhab. Mazhab Siti Aisyah, mazhab Abu Bakar, mazhab Abu Lais, banyak mazhab dulu. Tapi pengikut tak ada. Mati hak tu tak ada orang bawa. Risuh dengan lagu tu mazhab. Yang berkekal sampai ke ni 4 mazhab ni. Maka ada khilaf, tak serupa belaka. Orang dulu khilaf ni selisih pendapat. Mu kata lagu tu, aku kata lagu ni. Ulama dalam satu-satu hukum, satu-satu masalah, ulama 4 mazhab tak serupa belaka. Walaupun tak serupa, kok dia tak balah satu padu. Tak guru anak murid. Kita lah ni beza pendapat balah. Mana kata bijak sana orang tua dulu, alim ulama dulu, walaupun pendapat tak serupa tapi dia duduk boleh. Kita lah ni pecah belah. Sebab tak nak katalah kepada puak tu puak ni, sekira kalau kita dalam kampung ko, dalam jiran rumah tangga kita ko, kalau pecah belah lagi, teruk lagi kita. Allah ni kita kata Allah Wahhabi ko, berat Wahhabi lah ni. Tu ambil telefon Wahhabi tu, hak nama muka tu, hak kelubung tu. Kuat lah duk kata kau tu, kau ni. Hak kita pun nak balah. Hak tu pun balah lek. Kita nak apa pada Zuhair? Akidah Wahhabi dengan akidah Asy'ariyah duk pergi mari, duk kata pergi mari, itu adalah nak kebenaran. Nak kebenaran, kita orang tak kerti apa setengah balah. Hak ni kata kena dah sifat 20. Baru Wahhabi kata bid'ah.
duk hujah pergi mari. Nampak Zuhir balah, tapi bila adanya keliru, wajib atas yang alim kena daf'un syubhah, kena menolakkan kekeliruan. Kita tak kena buat pelik lah kalau Wahabi dengan Ahli Sunnah balah. Hak peliknya sama-sama kita balah tu pelik. Sama-sama mengaku Ahli Sunnah, sama-sama kita juga balah. Pas kita kata aku kecil lah kat Wahabi, duk sama-sama kita pun kita balah. Maka ulama dulu pak mazhab walaupun pandangnya tak serupa, tetapi fok demo ni tak balah, boleh duduk sekali. Maka dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik lagu mana telah menjalani, telah berpendapat oleh keduanya kepada tidak boleh memutuskan amalan nafilah, amalan sunat. Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik tak boleh, makna haram berdosa lah kita kalau kita pergi batal, kalau kita pergi memutuskan amalan hak sunat. Bila kita semaya sunat dah, bila kita puasa sunat dah, maka tak boleh kita nak batal. Nah, tak serupa dah tu. Imam Syafi'i kata harus, boleh. Mari di Imam Maliki, Imam Abu Hanifah kata tak boleh, haram kita nak batal amalan hak sunat. Yang sedang diperbuat akan amalan nafilah. Manakala kita di tengah-tengah buat amalan hak sunat, kita nak batal, nak memutus, hukum dia haram, dosa lah kita. Kerana apa? Kerana bahwasanya jadilah ia amalan nafilah saat itu wajib dengan semata-mata. Yakni wajib kita kena buat dengan sempurna, dengan sabab semata-mata masuk seorang pada mengerjakannya amalan itu. Dalam mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik lagu ni, bila walaupun amalan hak sunat kita nak buat pun, kita buat boleh pahala, tak buat pun tak ada gapo amalan hak sunat. Tapi bila memula masuk buat amalan sunat dah, wajib kena penuh. Gitu. Wajib kena buat sampai ke sudah. Wajib kena buat sampai ke lesah, sempurna. Walaupun amalan hak sunat. Makna kata haram kalau kita batal amalan hak sunat. Kita puasa sunat, orang pada jamu, orang pada kenduri, orang makan muka tu, walimatul ursi, nikah kahwin ko, demo pada kita. Kita puasa sunat, maka tak boleh kita buka puasa. Haram kita buka puasa. Ni ingatlah mazhab apa ni, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni fok mana banyak? Fok tak sah. Fok tak sah kabur tu. Banyak Hanafi. Apa dengan masjid tak sah tu? Banyak ke Hanafi lah. Kalau Maliki ni kat Mesir. Kat Mesir banyak Maliki. Kalau fok Pakistan ni banyak Hanafi, Abu Hanifah. Tapi walau bagaimanapun adalah kitab-kitab mazhab Imam Malik, ada kitab-kitab Imam Abu Hanifah. Hak kita tak senyum mengaku kawin Hanafi, tapi kubahnya tak harga apa nama pun. Wak suka ikut nak tak boleh. Jadi mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik amalan hak sunat, bila membuat dah, mulai buat dah amalan tu, maka haram kita batal, tak boleh kita batal. Tetapi walaupun sungguh kata amalan hak sunat tak boleh kita nak batal, tetapi adalah mazhab Hanifah. Ini mazhab Hanafi lagu mana? Mazhab Hanafi ni telah berpendapat ia dengan bahwasanya jika membatal dan memutus ia akan dia dengan uzur. Kalulah membatal memutuskan amalan hak sunat tu dengan sebab uzur, dengan sahabat camping, ada uzur kebenaran oleh syarak lah. Lagu mana? Mazhab Hanafi. Nascaya wajib atasnya oleh i'adah dan qada. Abu Hanifah ke? Kita boleh buat cek main ni, kita mengaji ni. Amalan hak sunat, Abu Hanifah kata haram kita batal. Bila kita buat amalan hak sunat dah, haram kita batal. Pak kalau kita pergi batal tu dengan sebab uzur. Uzur ni contoh kata orang padah kita sugi makan, kita puasa, tak ingat kata orang padah makan, tiba-tiba dia telefon, bila nak pergi rumah ni kawin makan dah ni. Kalau tak pergi seru hati, kalau pergi tak makan dia khos seru hati. Lepas tu
camping buat lagu mana ni, tak apalah, puasa kerat hari ni, pergi rumah dia makan nasi, puasa buka puasa. Lepas tu dia panggil puasa dengan sahabat uzur dah tu. Uzur dah tu. Bila uzur, maka wajib kena qada semula puasa tu. Tak serupa lah tu mazhab Syafi'i tu. Okey. Syafi'i harus kita buka puasa dan tak wajib qada. Mazhab Hanafi, kalau membatal amalan hak sunat wajib kena qada. Kalau batal tu dengan sahabat ada uzur. Tetapi adalah memutuskannya ini tidak dosa atasnya. Tapi tak berdosa lah dengan sahabat membatal tu, tak berdosa dengan sahabat ada uzur. Hakim ada uzur tak batal lah. Sahabat tu lah dalam Islam ni, bila dipadahkan jepuk kenduri wali matul ursi, padah jepuk tem nikah kahwin, maka wajib kita negeri. Dah ingat tu? Kalau kata anak kahwin nak nikah ni minggu depan ni, dia mahu sapu, kita wajib negeri tu. Masalah kita lah ni nyele tak tahannya. Allah sapu yak tamu-tamu di rumah nikah. Lepas tu kahwin ni mengeluh lah apa? Sapu 100. Sapu 100. Kena 10 sapu 1000. Sudah lah dia kata. Kahwin duit tak ada. Kalau ada tempat maksiat tak wajib kita pergi. Tapi kalau tak ada maksiat wajib kita pergi pak nikah tu. Bila dia padah? Bila dia padah dia tak padah tak boleh pergi. Apa? Bila kata ada tempat maksiat, lepas tu golik lah ni tempat maksiat tak pak nikah. Tanya sungguh. Tak nak kerencai lah. Ada tak maksiat? Apa maksiat tempat nikah? Ya? Lagu gedeng lagu Indonesia. Right? Jom sanggup lagi gi bayar panggil nak rong hok suk mai golek punggung. Lon ni. Tak kira hok yatim mari menyanyi, hok tino pun mari menyanyi pakat golek punggung, hok mari ngelek pun tupai gelek gatek. Pas kalau upah hok dia meni berapa kok tu? Agak-agak. Berapa kok? 2000 tak bayar? 2000. Allahu Rabb. Jom habis duit 2000 kuk padah mai gelek punggung, golek punggung pak majlis dia. Allah Rabbi. Maka bila tahu lagu tu tak wajib kita pergi tempat yang nikah. So, yang kedua apa lagi tempat maksiat? Ya? Gaul bebas. Orang yate, orang tino, pas kalau hak tino, ia payah. Ia bukan payah sebenarnya pun. Ia jadi biasa. Jadi biasa bila lama kelamaan dia payah. Kalau majlis nikah kahwin kita kata hang ni belah lelaki, hang ni belah perempuan, kita boleh buat tak? Boleh. Tapi ayat kita payah. Tu ayat kita. Kerana bila kau ya tetino bini aku mari pun berjanguk, bini aku mari pun berjanguk, tu lelaki mu tengok bini hak dia tu. Tu lelaki hak dia tu tengok bini aku. Pasal retino sore-sore dia mari nikah kahwin, muka dia lebih kurang faedeng, ada biru, ada hijau, ada merah, ada oranye, ada belaka. Maka hak tu pun tak wajib kita gida. Nah tu nak ayat kata. Maka bila kata mazhab Abu Hanifah, amalan hak sunat kita duduk buat dah, tiba-tiba kita batal dengan sahabat ada uzur, maka wajib kita kena qada dan tak berdosa. So, dan jika membatal dan memutus ia akan dia dengan tidak uzur. Pakalulah dia tu puasa sunat ke, semaya sunat ke, dia batal. Tapi batal dia dengan tak ada sahabat gapo pun, tak uzur gapo pun. Secara wajib atasnya oleh i'adah dan qadanya. Kena qada juga. Dia batal amalan sunat, tak ada sahabat gapo, tak ada uzur gapo pun, dia batal. Maka wajib kena qada, wajib kena i'adah mula juga. Tetapi memutuskannya ini berdosa atasnya, berdosa. Mazhab Hanafi ni. Hanafi. Boleh hak ni tu kelas dah kita ni ngaji hak Hanafi ada ni. Hak Hanafi wa amal sunat kalau batal kalau batal tak ada sabab wajib nak qada. Amal sunat kalau batal ada sabab uzur maka wajib nak qada tapi tak berdosa. Ingat tu? Tak ingat apa tak apa hak demo. Ngaji nak beritahu gitu ya. Bersalahan mazhab Maliki, mazhab Malik pula. Maka telah berpendapat ia dengan bahawasanya
Jika membatal dan memutus ia akan dia. Kalaulah dalam mazhab Imam Malik kita pergi buat amalan hak sunat, semaya sunat ke, puasa sunat ke, tiba-tiba kita pergi batal. Batal tu dengan tidak uzur. Tak ada uzur ke apa, saja kita nak batal amalan sunat tu je. Nascaya wajib atasnya oleh i'adah dan qada juga. Tak ada sebab ke apa, tak ada uzur ke apa, pergi batal puasa sunat, pergi batal maya sunat, hukum dia haram, berdosa dan wajib kena qada. Bila tu? Kalau jadi batal ke amalan sunat dengan tak ada uzur ke apa pun, berdosa dan wajib kena qada. Dan jika datang atasnya oleh barang yang membinasa ia akan dia. Hak lain sikit ni yang mazhab Imam Malik. Dan jika datang atasnya oleh barang yang membinasa, yang merusak ia akan dia. Kita duk semaya sunat, contoh deh, kita semaya sunat mazhab Imam Malik ni, mazhab Maliki. Semaya sunat, tiba-tiba apa? Ketung tak sengaja, ada tak ketung tak sengaja? Ada. Mula-mula nak bersing, baru bersing tu kaleng ketung. Tak sengaja dia. Datangkan perkara membinasakan amalan itu. Jadi batal semaya kita. Tahu kita duk semaya sunat, tiba-tiba cicak mai berok atas kita. Dah. Perkara yang mendatangkan, membawa kepada rusak amalan kita. Kita tak sengaja pun wajib kena qada juga. Bukan kecek hak wajib, bukan kecek hak ibadat hak wajib ni, ibadat hak sunat. Maya sunat rawatib contoh. Lepas isyak tadi maya sunat rawatib. Maya sunat rawatib tiba-tiba berok cicak atas kepala kita. Atau atas tangan kita. Batal semaya kita. Maka wajib kena pergi basuh tak cicak, mari semaya mula. Wajib nak qada. Atau membatal dan memutus ia akan dia dengan uzur. Atau batal ke amalan sunat hak wajib saling dengan sebab ada uzur. Nascaya tidak wajib atasnya oleh i'adah dan qada. Tak serupa. Malik tak serupa Malik. Imam Malik. Amalan sunat kalau kita batal dengan sebab tak ada uzur ke apa-apa, wajib kena qada. Dan kalau kita pergi batal amalan sunat bukan sengaja kita, tetapi ada barang mari kedatangan barang membawa kepada rusak ibadat kita, pun wajib kena qada juga. Kalaulah juga amalan sunat dalam mazhab Imam Malik, kita mutuh, kita tinggal dia dengan sebab ada uzur camping lah, maka tak wajib atas kita kena qada. Tak serupa tu. Habis takat tu dia kata, dan bermula dalil bagi mereka itu atas yang tersebutnya itu ialah barang yang berikut ia. Pas mana dalil kata lagu tu, hak Imam Malik kata lagu tu, hak Imam Hanafi kata lagu tu. Dia katanya Antalhah bin Ubaidillah yaqulu jaa rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jawab mari datang sekali ngah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ulama fiqh ni tiap-tiap satu hukum jawab mari tak lepas daripada Quran dan hadis. Ulama ni dia ambil hukum lagu tu, hukum lagu ni semua berdasarkan dengan Quran dan hadis belaka. Maka kita orang yang biasa tak pandai Quran hadis, maka kita tumpahlah kepada orang alim. Orang alim, kerana orang alim kakah dia tu banyak lebih daripada kakah kita. Alim ulama adalah reba kita, kita adalah penumpang dia. Man qallada aliman laqiyallahu saliman. Barang siapa yang mengikut cara-cara ulama, orang ni selamat bila berjumpa dengan Tuhan. Kita orang awam, kita orang biasa ni, nak ayat ni, ada tak tempat hak khadi kita? Kita orang awam ni, kita orang biasa ni, ada tempat khadi kita. Contoh, kita belajar, kita mengaji dengan tok guru ni. Tok guru ni kata muka ni halal, muka ni haram, muka ni wajib, muka ni sunat, muka ni makruh, bahagian ni kena buat dah, bahagian ni tak kena buat. Kita orang kampung, orang biasa ni dengar saja tu lah. Bila kita mati esok, Allah Ta'ala tanya, amalan ni membuat muamik mana? Kita boleh sana tok guru tu lepas coh kita. Di tempat khadi kita. Aku ngaji dengan dia tu. Allah Ta'ala tanya pula tok guru tu, murid mengajar kau lagu tu muamik mana? Aku ngambil dengan tok guru aku. Dekat sana gitu.
Tu tempat hak lebih kita nya orang biasa deh. Tapi bukan nak duduk biasa semua deh. Tempat lebih kita nya kita boleh sana kepada tu bila kita mengaji. Hak talihnya muat dagu ni mana? Tahu rasa-rasa ramuk-ramuk. Hak tu degem, adau, sakit pulaknya. Deh. Bis kat tu ya Ahmadiyah kata dan pukul 7.45 dah kita berhenti setakat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Patah ada soalan tak? Nak royak lah, nak royak kata minggu depan 4.28 tak ada. 45 tak ada. Malah senang lah ni. Lepas tu 4.12 nanti royak kali lagi. 4.28 tak ada. 4.28 kita nak musafir. 4.28 kita nak pergi musafir juga. Malam Rabu pun tak ada juga. Musafir jauh juga ni. Lepas tu 4 berapa? Selagi 45. 45 pun nak pergi musafir juga. Dia mau kata musafir mana? Pergi sekali. Yang nak tahu. 45 ni dia mau panggil sugi ceramah di Raman. Raman. Kabu Raman. 48 ni kita nak pergi tempat adik ngaji di Hajai. Tak ada juga. Lepas tu 4 berapa? 4.12 ni tengoklah dia muka gila-gila hak kawak tu dia sebenar 45. Jadi 4.12 dah. 4.12 ni kita royak kali lagi pula lah. Jadi minggu depan malam Rabu ni ada malam Rabu ni. Malam Rabu ni 4.23. Ada lagi malam Rabu ni. Malam Senin 4.8 tak ada. Lepas tu 4.30 tak ada. 45 tak ada. 47 pun tak ada juga. Banyak tak ada dah. Dia musim dia, dia musim ma'al hijrah, musim tahap baru je lagu tu. Tak apa tak. Ada pun kita ramai-ramai ni alhamdulillah. Ada. Lepas ni tak apa dah lah. Jadi 2 minggu 2-3 minggu juga tak ada. Tak apa dah. Tak boleh pun lagu tu je juga. Soalan ada soalan. Orang hak mengandung dia tubik darah gapo. Orang mengandung sebenarnya pada adat darah tak tubik. Orang mengandung darah tak tubik, tiba-tiba dia tubik, maka ulama mengatakan darah istihar. Kerana bila seorang mengandung, maka saluran orat hair tu dia tutup dah untuk makan ni kepada anak dalam perut. Darah hair tu. Makna kalau kita masa kita di perutnya upaya makan ni kita darah ya. Makan di perut mek. Tapi darah tubik juga darah istihar, bukan darah uzur. Kemudian bila dia uzur, bila dia mengandung dia beranak. Bila dia beranak, anak tubik darah dia tubik dah. Nanya. Golik. Orang tina. Darah tubik. Darah tubik dah. Maka darah hak tubik tu apa yang darah? Apa? Ayat molek apa? Molek. Ada bini belakang dah ke ni? Darah hak lepas beranak, darah apa? Darah nifas. Tu dia darah nifas tu. Darah nifas. Bila darah nifas, hukum dia seperti darah haid. Tak wajib semaya, tak wajib puasa, nak baca Quran tak boleh, nak naik atas sejid tak boleh, tok lagi nak jimuk tak boleh. Yang buat kerja lepas beranaknya bila darah tu, darah nifas. Kalau darah istihadah ni darah penyakit. Darah penyakit ni tubik mari kadang-kadang mari 7 hari kering, lepas tubik mari pula. Kadang-kadang lepas 15 hari dah darah tubik. Darah istihadah, darah penyakit.
Kalau bahasa kampung kat darah biasa. Bila darah istihadah, maka wajib orang betina ni kena sembahyang. Wajib kena puasa. Orang betina tak mengaji, tok lelaki tak mengaji bab darah, nampak darah tepek, nampak darah tepek, nampak darah tepek, tak sembahyang be. Hukum dia berdosa tak sembahyang istihad. Habis kata dah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.